Lelaki ini takut sebab dia rasa dia tidak akan pernah mati. Ismail Azizi dilaporkan telah disahkan meninggal dunia oleh doktor sebanyak 6 kali. Tapi setiap kali dia mati, dia akan hidup semula dan tiada siapa tahu macam mana. Kali pertama kematiannya berlaku selepas satu kemalangan di tempat kerja. Namun mengejutkan semua orang, dia tiba-tiba bangun ketika keluarganya mula membuat persiapan untuk pengebumian. Sehinggalah apabila dia dijangkiti malaria, dia telah mati sekali lagi. Tapi dia tiba-tiba terjaga dalam keranda. Kematian ketiga berlaku selepas kemalangan jalan raya di mana dia berlanggar dengan tangki minyak dan koma. Tapi macam biasa, selepas disahkan mati oleh doktor, dia hidup semula. Masa ni, doktor sendiri mula rasa seram. Kematian keempat pula berlaku selepas dia dipatuk ular berbisa. Dia berada di bilik mayat selama 3 hari dan keluarganya betul-betul yakin Ismail sudah tiada. Tapi bila mereka datang untuk ambil mayat dia, bagi pengebumian keempat, dia hidup semula sekali lagi. Selepas kematian kelima, di mana dia jatuh dalam tandas, penduduk kampung mula takut. Mereka percaya Ismail ialah ahli sihir atau hantu. Jadi mereka bakar rumahnya ketika dia di dalam untuk pastikan dia mati kali ke-6. Namun, dia terselamat dari kebakaran itu, tetapi hanya mengalami lecuran pada badan. Sekarang, dia tinggal bersendirian di kawasan terpencil sebab ada orang kampung mula takut untuk duduk berdekatan dengannya. Dia juga tidak boleh bekerja disebabkan stigma itu. Komen pandangan korang.